Cara nak download gambar video daripada kamera ni kepada telefon kita. Mula-mula kita download dulu dia punya aplikasi nama VDurez. Lepas tu kita onkan kamera, tekan button ni lama-lama. Dia akan vibrate dan akan ada LED color biru. Okey, lepas tu kita onkan dia punya hotspot Wi-Fi. Double klik dekat button ni. 1 2. Kamera akan vibrate dan akan blinking. Biru tua dan biru muda. Boleh nampak tak? Dia vibrate. Okey, lepas tu pergi dekat telefon kita. Buka Wi-Fi dan kita pilih dia punya nama kamera. H88. Dia minta password, kita masukkan 1 2 3 4 5 6 7 8. Lepas tu tekan OK and then make sure dia dah connect kepada dia punya Wi-Fi. Kita buka dia punya aplikasi. Okay, dah buka dia punya apps dia, VDurez, tekan connect camera. Lepas tekan connect camera, okay, yang ni dalam kamera sekarang. Kita pergi ke camera file, tekan camera file. Okay, dia akan masuk ke dalam recording ya. And then kita pilih video mana yang kita nak, kita tekan download. So dia download. Dia akan download, nampak tak persen tu. Kita tengok sampai dia habis download. Bagi dia habis download. Okay, sekejap. Thank you yang follow. Yang mana belum follow, boleh follow dulu. Okay, dah download ya. Dia dah download. Okay, kita pangkar dulu. Okay, pangkar. And then kita pergi ke album. Back low, back. Okay, back ya. Sorry, back. Back. Okay, ni pun back juga. Back. Okay, pergi kat sini. Pergi kat album. Pergi kat bawah ni, pilih album. So, gambar dia kat sini. Gambar dia kat sini. Kita tekan save. Tekan save. So, dia dah simpan dalam galeri telefon kita. Okay, buka galeri. Lepas tu dah ada. Dalam galeri phone kita. Nampak? So, dah ada dalam galeri telefon kita. Nampak? Semudah ABC cara nak download gambar video daripada kamera ke telefon kita. So, kalau berminat dengan kamera ni, link ada kat bawah. Boleh tekan dan dapatkan sekarang.